Okey, Aina cepat. Apa harapan hari ni? Okay, so harapan kalau boleh Sains Mat memang pulun semua piala lah. Untuk 3 jabatan lain. Confident. Get ready. Tidak pula. Tidak ni nak main bowling pun belum make up je. Sunblock penting. Sunblock dah. Hai, benar. Tak ada ni dia cepatlah Nida. Kenapa? Cepat Nida. Hai. Okey, hari ni kita nak pergi? Kita nak pergi main bowling. Ya. Awak tim apa? Saya jabatan paling hebat, jabatan kerja raya. Jabatan masa. Okey, so kita orang 3 tim nak pergi main bowling. Jom kita tengok siapa menang, dia belanja saya. Hey, why ni orang ni datang? Yakin menang ke ni? Awak datang. Kita punya pengurus kita dah sampai, dia awal sampai. Agak-agak berapa ni? Player Jaga. Strike. Okay, jom kita sekarang dah berada dekat Angsana. Kita nak pergi ke tingkat atas untuk tingkat berapa Syed? Naik lift lah. Ya, okay. Player macam mana? Ya, apa persediaan? Ini apa resepi? Resepi kejayaan. Kejayaan. Dengan kawan-kawan saya. Aina. Itu Aina. Kita dapat tengok Aina. Dia rasa kejayaan dia memakai tudung bling-bling. Rasa kejayaan. Ada daripada Beyonce. Oh ya. Patutlah nak pakai ni. Kita ambil semangat. Semangat. Hashtag. So di jalan nak pergi ke bowling. Daripada kalau nak kalau kita naik lift, dia daripada lift terus naik ke atas. So nanti kita akan jumpa jalan. Ni dia. Kita dah dengar dah. Kalau rasa lepas ni tangan sakit, boleh pergi kat sini. Reflexology Okay. Dia dah. Aina kata dah bunyi dia dah. Tepat tu. Jom. Saya boleh dengan Dr. Ira. Oh, kita dah dengar dah bunyi-bunyi kemenangan tu dah dengar dah. Jom. Ni Nanan sampai dah weh. Tempat bowling kita.